Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada para guru, para warden serta asrama-asrama sekalian dan rakan-rakan sebaya saya tentang itu, saya selalu pesan, biarlah kita bodoh ilmu tapi janganlah kita bodoh akhlak. In a way of tak apa kalau kita tak pandai, tapi kita jadi orang yang sentiasa jaga adab, jaga akhlak, orang pasti akan sayang kita and Allah pasti akan jaga kita juga. Dan saya juga pernah dipesankan oleh atuk saya, iaitu there is no place in this world for lazy, stupid and dishonest people. Hai everyone, saya Singgah Rajeshwari, Adana SPM, tinggal lagi 20 hari je. Okay, kat sini saya nak cakap thank you kepada semua warden, semua pentabis, cikgu-cikgu, seniors yang lepas juniors and my friends, kawan-kawan. Thank you so much sebab kat sini bagi banyak kenangan dan banyak pengalaman untuk saya. Lepas tu saya nak juga cakap thank you sebab saya jadi 2 tahun esko sukan, setahun esko pengangkutan, dan daripada sini saya belajar banyak benda, macam mana uruskan semua benda. Saya akan amalkan lah semua benda yang saya belajar kat sini dekat luar sana nanti. Thank you so much and doakanlah untuk saya nak SPM ni. Bye. Dan saya juga nak terima kasih pada para warden, Cikgu Su, Cikgu Aznita, Cikgu Farzana, Teacher Syahida and also Cikgu Aina. Terima kasih banyak sebab tolong saya. Tolong saya teman saya pergi beli barang, tolong saya macam-macam lagi yang saya punya karina, yang cikgu-cikgu adab. Tak lupa juga Ustazah Fatana. Terima kasih banyak sebabkan Ustazah sanggup hantar saya pergi klinik dengan rezeki malam-malam buta, sehari sebelum saya exam SPM tu pun untuk ambil injek. Terima kasih Ustazah. Saya tak terkata nak bagi tahu, nak cakap terima kasih tu macam mana. Terima kasih banyak dan alhamdulillah saya menang. Doakan juga kerjaan saya untuk subjek-subjek yang lain, semoga saya dapat straight A dan dapat naik pentas untuk ketangan ibu-bapa saya sama-sama. Pesan saya juga pada asrama sekalian, tak apa untuk kita berehat sebentar. Jangan push diri sangat-sangat, jangan sampai burn out. Take a break, tapi jangan rehat lama-lama. Okay? Kita berjaya sama-sama. Hi everyone, saya Binda Rashim Marimaran. So on this fine day, I just want to say thank you very much and a lot of sorries need to say, especially to my wardens and my batchmates. Terima kasihlah sebab mendidik saya, sebab memberi banyak pengajaran untuk menghadapi hidupan seterusnya ni. Thank you for teaching me how to become a good leader and also thank you for teaching me how to become a disciplined person. Thank you very much, especially to my wardens. 5 tahun ni sangat berharga bagi saya. So saya macam first masuk hostel ni macam tak suka sangat, macam I just want to pindah sekolah, tapi tiba-tiba macam dah sampai dah nak keluar hostel dah, macam everything was like in the blink of eyes, like macam tu je. Yalah, macam sedih sangat, tapi at the same time I was very happy and thank you so much everyone. I just wanna miss you all a lot and thank you so much. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para warden, guru-guru, pengetua dan juga asramawati sekalian. Okay. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua warden-warden yang telah mendidik kami di asrama, iaitu Cikgu Fazana, Cikgu Sahada, Cikgu Aina, Cikgu Syira dan Cikgu Anita. Dan tidak lupa juga Ustazah Fatana yang sudah bahagia sekarang. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada warden selalu jaga kami, tegur kami bila perlu dan sentiasa sabar dengan perangai dan karena asramawati. Saya juga nak cakap terima kasih untuk rakan-rakan yang di asrama. Semoga korang maju jaya, korang memang terbaik dan banyak sangat kenangan yang ditinggalkan dekat asrama ni. Dari stay up sampai gelap, tak ingat dunia semua tu. Jadi kita sama-sama tinggalkan kenangan yang pahit manis semua ada kat sini. Saya juga nak cakap terima kasih dekat semua kawan-kawan saya daripada saya form 1 sampai saya form 5 sekarang. Saya survive dari sini. So kepada asramawati yang duduk jauh, korang belajar elok, korang pun boleh survive duduk dekat hostel ni.
Saya pun survive tau. Saya nak cakap terima kasih untuk semua kenangan, gelak tawa dan midnight talk dekat asrama ini. Kami pun tak expect dah yang tak sangka dah kita orang ni dah nak keluar daripada asrama ni. Rasanya baru semalam saya daftar masuk asrama ni. Tak kaki. Kaki. Tapi itulah, saya dah nak keluar daripada asrama ni dan nak tinggalkan asrama, tinggalkan semua. Saya sangatlah bagi. Saya sangat terharu dan sangat nak ucapkan terima kasih. Tak. Saya sangat-sangat kepada warden sebab tak pernah give up dengan kita orang. Walaupun kita orang bising tapi warden still sabar dengan perangai kami. Benda saya akan pasti saya akan rindu kawan-kawan saya kat asrama ni. Jadi itu saja ucapan daripada kami. Doakan kami semua batch form 5 straight A dan dipermudahkan segala urusan untuk SPM. Dan kami ucapkan good luck untuk semua asramawati yang akan tinggal di asrama Malaysia ni. I love you, warden-warden. Okay, jumpa lagi satu hari nanti. Jaga diri masing-masing dan semoga kita sentiasa silaturahim. Apa? Dalam ukhuwah. Amal Johor hebat. Bye.